La la la, la 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 la. Dapat duit? Berapa? 2.6 bilion ringgit. Wah, siapa bagi ni? Seronok kan kalau dapat duit 2.6 bilion ringgit. Inilah cerita kleptokrasi terbesar di dunia, skandal YMDB yang didedahkan di mahkamah. Skandal YMDB ni bukanlah satu tuduhan politik dendam balas ataupun percaturan politik, tapi ianya adalah skandal penyelewengan wang rakyat yang terbukti di mahkamah di hadapan semua hakim-hakim mahkamah. Pada 26 Disember 2025, Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Colin Lawrence Sekira memutuskan bahawa bekas Perdana Menteri Malaysia Najib Razak didapati bersalah atas 25 pertuduhan membabitkan salah guna kuasa dan juga pengubahan wang haram dana 1MDB. Cerita 1MDB ni kena throwback sikit pada tahun 2015. Waktu tu, laporan media dah keluar mendakwa 700 juta US dollar iaitu sekitar 2.6 bilion ringgit ketika itu masuk ke dalam akaun peribadi Najib Razak daripada syarikat-syarikat berkaitan 1MDB. Korang kena faham ya, 1MDB ni adalah sebuah syarikat yang ditubuhkan untuk menjadi sebuah syarikat pelaburan supaya dapat memacu ekonomi Malaysia. Maksudnya, sepatutnya 1MDB ini menguruskan wang rakyat seperti saya dan juga kamu untuk melabur supaya bila melabur dapat untung. Bolehlah tambah sekolah, tambah jalan raya, baiki hospital supaya kehidupan kita ni jadi lebih selesa. Tapi itulah kan, bila duit dah banyak ni, banyak penyelewengan. Duit untuk tambah keselesaan rakyat ini akhirnya masuk dalam akaun peribadi dan tambah keselesaan hidup seorang rakyat Malaysia, Najib Razak, Perdana Menteri kita. Selepas didedahkan 2.6 bilion ringgit ini masuk dalam akaun peribadi Najib Razak, agensi kerajaan pun buatlah siasatan. Bila buat siasatan, SPRM mengatakan 2.6 bilion ringgit ini sebenarnya derma politik, bukan duit 1MDB pun. Jangan risau. Masa Najib jadi Perdana Menteri, Peguam Negara waktu tu pun dia tolong sahkan, dia clearkan Najib daripada sebarang salah laku. Tapi sebab desakan rakyat tidak berhenti-henti, akhirnya kes 1MDB dan Najib Razak pun didakwa di mahkamah dan keadilan kita tegakkan. Sebab itulah mesej yang saya cuba nak sampaikan, kita perlukan akta pendanaan politik supaya dana politik daripada parti-parti politik ini jadi telus dan rakyat boleh nilai sendiri. Selagi tidak ada undang-undang khusus berkenaan dana politik, parti-parti politik, ahli-ahli politik, ahli-ahli parlimen semua bebas menerima wang daripada sumber yang misteri, sama ada daripada kartel, tauke-tauke besar ataupun kepentingan-kepentingan asing. Akhirnya, bila mereka dah menang, pemimpin ni terpaksa balas budi bagi projek kepada pendema tersebut. Inilah yang jadi rasuah berleluasa secara sistematik. Kita perlukan akta pendanaan politik. Undang-undang ini wajibkan semua parti mengisytiharkan dari mana duit mereka datang. Mereka menetapkan hak derma dan kita boleh mengharamkan dana-dana asing. Politik bersih bermula dari dana yang telus.